Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan Nia Humaira. Dan saya wartawan Humaira Imani. Selamat datang ke saluran rasmi PJTV Production. Ini 10 Mac 2025 merupakan hari istimewa buat Barisan Pemimpin Muda SKPJ. Betul tu, majlis Fatikah pelantikan Pemimpin Muda SKPJ diadakan dengan penuh gemilang. Dan hari ini kita akan menemuramah beberapa pemimpin muda yang telah menerima watika pelantikan mereka. Siapa agaknya yang bakal kita temui? Jom kita berkenalan dengan mereka. Baiklah, kita mulakan dengan orang kuat dalam kalangan pemimpin muda. Bersama kita sekarang ialah Ketua Pengawas SKPJ iaitu Firas Aiman. Kerana atas pelantikan sebagai Ketua Pengawas, bagaimana perasaan anda menerima tanggungjawab besar ini? Saya berasa amat bangga dan saya akan sebagai ketua pengawas ni saya akan cuba buat yang terbaik sehabis boleh. Terima kasih. Sebagai ketua pengawas pusat sumber, apa peranan utama anda dalam memastikan pusat sumber sekolah lebih menarik dan bermanfaat kepada murid-murid? Nama saya Nurul Zulaika, ketua pusat sumber. Saya rasa dalam banyak-banyak tarikan pusat sumber tu memang buku komik je. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan Ketua Pengawas ICT iaitu Adam Hakimi. Supaya murid-murid dan masyarakat. Dalam era digital ini, apakah harapan anda? Supaya rakan-rakan dan murid-murid lain yang akan datang supaya menggunakan alatan-alatan komputer dan belajar cara menggunakannya. Supaya mereka menggunakan alatan itu dengan betul, bukannya salah. Terima kasih. Sekarang kita bersama Ketua Pembimbing Rakan Sebaya. Sebagai Ketua PRS, anda berperanan membantu rakan-rakan dalam pelbagai aspek. Apakah harapan anda dalam menjalankan tugas ini? Saya berharap semua murid PRS yang lain akan mengikut arahan guru dan mematuhi peraturan sekolah, dan kami semua juga akan membantu diri dan membantu orang lain. Wow, hebat betul semangat pemimpin muda SKPJ tahun ini. Kami di PJTV Production ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang telah dilantik. Semoga anda semua dapat menjalankan tugas dengan berani, bijak dan berintegritas. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen di channel YouTube rasmi PJTV Production. Kami akan kembali dengan lebih banyak liputan menarik dari SKPJ. Sampai jumpa lagi. Majulah pemimpin muda SKPJ. Bye.